Tu dah. Ni pun banyak dah ni. Kejap je pendek ada dalam 20 minit dia. 20 minit. 20 Sekali minit. jauh je. Sekali jauh. Dua besar sini. Dua besar. Lepas tu berarti tu ada ke udang tu? Ada banyak lagi. Allah Akbar. Pokok semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Zafar Zakaria. Ya Allah, lamanya tak jalan. Hari ni kita bersama Hamzah. Tapi jalan lah. Ni musim udang putih ada dah tu. Jangan bawa. Orang tahan buka udang. Ada tak? Ikan buluh. Target kita ikan buluh hari ni. Tu dia. Oh. Buluh. Turun lek air. Ada? Tu. Ikan buluh. Buluh lagi. Ya lepo. Tegur ni jalan cerut ni. Lama tak jalan. Dia dah seekor lama dah ingat ikan. Saya gini dak kau ya. Berapa ekor? 2 ekor. Ekor. Alhamdulillah. Rezeki. So. Kala po tengok. Allah. Allah eh. Dia. Rekor kali. Alhamdulillah. Ada tak? Dah boleh kau. Ini boleh? Asal? Jangan dia. Ini dia. So. Ambil. Ini tambah. Tambah. Alhamdulillah. Ada weh. Tambah. Mana? Sama bu. Bekok kau. Paikor. Boleh lah. Awal musim. Awal musim dah ni. So boleh lah. Lewat. Parang.
pagi oleh Oh, ni hasil dia. Bolehlah awal musim. Tapi hak ni kan kita nak tunjuk kan. Dulu nak Udang bagi. ni apa? Ha? Nak ngai mana? Nak ngai? Oh, ngai buluh. Udang bari ni kalau buat jepu memang sedap ah. Buat belacang dia tau. Bacang boleh ya. Belacang dia ni. Betul je rawat dia. Ambil lagi. Ambil lagi. Banyak sikit. Memang ambil sikit eh. Ambil. Ambil lagi. Orang nak bagi lah tu. Bagi lagi. Kalau rasa banyak-banyak nak jadi kau. Ni cara basuh udang baring. Nak buat belacang ke, nak buat jepuk ke, boleh belaka lah. Ni. Basuh dengan air masing, air laut. Kayak kau tanya pula, boleh ke basuh dengan air baik? Boleh tak? Tahu udang. Tahu udang. Mazhar guna tangan gitu. Oh dulu guna tangan itu lah. Oh gini tu. Napis baju. Orang moden guna napis. Udang patah gawu ni ada pasir. Kalau udang awak tu je. Laut tu kurang sikit pasir. Orangnya kalau pergi tahan laut tu memang ada pasir sikit lah. Biasa orang buka seruk sosor. Kalau ada tak tu gacu gitu je. Tak ada. Jadi awak tanya nak ambil Ni banyak kegunaan. Awak ambil tu antaranya. Buat jepuk. Letak dalam dia sayur. Buat sambal belacang. Dibagi dua kau tengok kejap lagi. Lepas tu buat udang kering. Udang kering. Tapi sedap buat berjemur tu lah, jemur. Lepas tu buat apa ni? Dia kering lah, lepas tu letak dalam tu. Letak dalam sup sayur ke. Sup sayur? Oh gitu. Dalam sayur goreng ke. Udang banyak lagi pagi tadi. Banyak lagi ni. Tapi puasa tak urut. Tu dah. Ni pun banyak dah ni. Kejap je pendek ada dalam 20 minit dia. 20 minit. 20 Sekali minit. raung je. Sekali raung. Dua beseng sini. Dua beseng. Lepas tu berarti tu ada ke udang tu? Ada banyak lagi. Allahuakbar. Puasanya masak. Puasanya masak. Alhamdulillah. Rezeki. Halus dia orang. Biasa rasa udang tu dia. Balik orang tu. Halus sikit Boleh dah. Udang baring. Orang luar sebut bubuk tau. Geragau. Udang ragau. Sekarang pukul 12.21 minit tengah hari. Bulan puasa. Puasa yang kena hari ni. Amak duduk tangan pukat. Ada belaka lah udang, ikan gelama, macam-macam. Air keluar balik. Okay, yang baru singgah tu jangan lupa follow, like, subscribe. Terima kasih yang baru masuk tu. Lepas ni kita akan buat video lagi, insyaAllah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.